أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وذكرنا ومولانا ورسولنا المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, summal hamdulillah wa syukurillah. Puji syukur ta'zim kita yang pastinya tidak pernah luput daripada ingatan dan kesedaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di atas keseluruhan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sehinggalah saat ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul khalq, sayyidul insan, sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik makhluk manusia yang Allah jadikan, ahli keluarga baginda yang kita sucikan, ahli tayyibin wa tahirin, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, para pejuang agama Allah, mujahidin dan mujahidat yang dimuliakan. Alhamdulillah, terdapat sekali lagi bertemu pada pengakhir Muharram ataupun pada bulan 7 ini pada kuliah subuh berkait dengan ilmu tasawuf kita. Sebab kita tahu apabila kita membicarakan persoalan ini, dia ada beberapa tahap yang melibatkan, mungkin kita nak kata apa, kedalaman ke, perluasan ke, ataupun hal-hal yang melibatkan penghayatan. Pertama, bidang-bidang saya kira bidang Profedi yang berkait dengan psikologi, falsafah lagi lah. Sebab benda apa yang kita ada selalunya melibatkan satu, kita tahu. Tahu biasanya kita kaitkan dengan maklumat lah kan. Maklumat kita tahu, masuk pada fikiran kita, itu kita akan panggil kita tahu. Tahu ni basic lah kepada semua benda kan. Macam kita tahu kalau bawa kereta laju bahaya, kita tahu biasanya lah kan. Bahaya kan. Yang kedua, selepas kita tahu, kita faham. Ini basic kepada ilmu lah kan. Kita faham sesuatu kan, maklumat, lepas tu kita faham. Contohnya kalau kita cerita bawa kereta tadi, kalau faham akibatnya kita tahu kan. Yang kesan kepada bawa laju tadi lah kan, yang boleh tapi mungkin lebih lanjut lagi, faham itu melibatkan mekanisme kereta ke kan, kalau dia punya hentakan ke, itu lebih tinggi lah kepada maklumat tersebut. Seterusnya yang ketiga ialah yang melibatkan apa yang kita sebutkan sebagai awareness ataupun sedar. Ini lebih tinggi lagi lah. Sebab kebanyakan kita kadang-kadang tahu, faham, tapi sedarnya kurang.
maksudnya sedar ni yang melibatkan tindakan lebih lanjut. Supaya kita berjaga-jaga. Contoh kalau konteks kenderaan tadi, maknanya kita sedar, maka kita akan, contoh kalau dalam bawa kereta, kalau tiba-tiba hujan turun, kita tahu, kita sedar hujan memberi kesan yang lebih kepada kenderaan, bahayanya. Maka kita akan memperlahankan secara automatik lah. Kita tahu banyak dah berlaku. Itu tahap yang ketiga. Yang keempat, mungkin yang lebih yang kita nak cerita dalam konteks tasawuf ni adalah tahap yang melibatkan kepada feeling itu. Perasaan ataupun yang melibatkan pengalaman, rasa, feel. Feel ni yang kadang-kadang susah nak dapat kan. Memang susah. Kan? Kecuali memang kita pernah betul-betul dalam konteks cerita kereta tadi, kita memang pernah terlibat dengan kemalangan disebabkan tadi hujan, laju hujan. Maknanya itu akan menjadikan kita lebih kuat. Jadi kita cerita pasal tasawuf ni memang dia berkaitan dengan feel itulah sebenarnya yang jauh lebih luas, besar dan selalunya kita kaitkan dengan tak ada batas. Perasaan ni memang benda yang tak ada sempadan. Kalau kita cerita pasal apa? Pasal kalimah words. Kata-kata kita ni tetap ada batas, limit ya kan. Tapi kalau feeling ni tak ada limit kan, limitless. Sehingga tak boleh kita nak gambarkan dengan kalimah. Lalu kita sebut macam tu. Jadi inilah benda yang kita nak cerita pasal tasawuf. Jadi kita duk baca yang berkait dengan banyak dah 2 kali sebenarnya 2 bulan dah pertemuan kita membacakan ucapan ataupun kata-kata hikmah lah yang dipetik daripada seorang ahli sufi muslimah iaitu Rabi'atul Adawiyah. Ini semuanya berkaitan dengan perasaan dia terhadap hubungannya ataupun ikatannya, kasih sayangnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita baca. Jadi mungkin kadang-kadang benda tu macam berulang lah ataupun ada benda yang hampir sama. Tapi kita ambil ni lebih kepada macam mana benda itu dapat kita cuba orang kata rumuskanlah untuk panduan kita. Kita masuk seterusnya. Al-Qushairi Qushairi ini seorang ulama tasawuf yang menulis kitab Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi. Menyebutkan dalam risalahnya atau risalah Al-Qushairiyahnya itu tentang Rabi'ah. Macam mana Rabi'ah berkata bahawa ia berkata dalam munajatnya sewaktu Rabi'ah bangun ataupun berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selalu kita kata kita bermunajat, bangun minta tolong, minta daripada Allah. Kan selalunya kalau kita ingat saya pernah sebut pasal hadis yang melibatkan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu mengajarnya kan. Ini dah ulang banyak kali ni, ihfazillah yahfazka. Cuma saya nak kaitkan dengan yang seterusnya. Wa idza sta'anta al-bihawa tu maknanya wa idza sa'alta fas'alillah. Ini kata Rasulullah nasihat kepada Ibn Abbas, apabila engkau meminta soalan lah, minta fas'alillah. Mintalah pada Allah. Maksudnya apa? Ini melibatkan pergantungan, pegangan. Wa idza sta'anta, apabila engkau minta tolong, fasta'in billah. Minta tolonglah dengan Allah. Ini adalah satu cara yang Rasulullah ajar kepada Ibn Abbas yang menjadi panduan kepada kita. Apa yang kita nak? Kita nak minta tolong pada siapa? Mungkin tuan-tuan akan kata, ialah
ada benda yang melibatkan minta tolong itu yang melibatkan perkara ghaibiyat. Maknanya benda-benda yang memang di luar daripada urusan manusiawi selalunya kita katakan. Batas tu dia ada batas-batas ghaibiyat yang memang kita sukar nak kaitkan dengan hubungan manusiawi. Mungkin itu memang lagi-lagilah kena direct kepada Allah kan. Melibatkan apa? Penyembuhan penyakit. Penyembuhan penyakit. Selalunya sukar. Kita tahu itu datang tentang masa depan kita, takdir, urusan hidup mati dan sebagainya. Selalunya ini batas yang ghaibiyat yang direct kepada Allah punya kuasa. Kita faham. Dan ini memang kena bangun malam, munajat, mengadu, orang kata meminta dan juga memohon terus kepada Allah. Kita nak apa kan, mengadu hal kehidupan kita direct kepada Allah kan. Hari ini kadang-kadang manusia sibuk duk mengadu dalam medsos, media sosial. Mengadu urusan hidup dia yang kita tahu dalam media sosial ni apa benda yang dia boleh tolong. Kedua kutuk ada lagi selai bulan kan. Manusia duk mengadu pada manusia lain. Yalah ada benda kita pun tahu kalau melibatkan kaunselor apa semua kan, tahulah melibatkan krisis rumah tangga ke yang perlu kepada kaunselor yang baik, yang cerita masalah itu lain, adalah bendanya kita faham. Yang menjaga kerahsiaan maklumat kita okeylah kan. Tapi yang tak ada apa-apa ni, tak ada penting apa cerita secara umum hubungan keluarga apa yang kita tahu tak ada faedah, itu tak payahlah kan. Kalau yang khusus itu adalah isu-isunya kan. Namun kita tahu juga bahawa dalam kehidupan kita ada benda-benda yang prosesnya bersifat manusiawi kan, ada hubungan dengan manusiawi. Jadi kita juga minta kepada Allah, tetapi agar permintaan kita kepada Allah itu digunakan ataupun contohnya lah kita nak apa dia, kita nak pergi interview kerja contohnya, kita tahu kita akan diinterview oleh manusia kan, bos syarikat ke ataupun tak kira lah, kalau kerajaan mungkin ketua jabatan di kerajaan itu manusia lah dia kan. Di samping kita membuat persediaan secara asas berkait dengan apa yang perlu dalam urusan temuduga, pakaiannya ke etika itu hak normal lah kan. Ilmu lebih-lebih lagi, maknanya persediaan kita tentang maklumat apa-apanya. Tapi kita tahu juga kerana persaingan orang ramai, ada benda yang di atas lagi yang boleh menyentuh hati penemu duga. Jadi itu kita minta pada Allah, ya Allah sentuhlah hati ataupun berilah orang kata kan kepada aku peluang pertemu buga ni akan rasa budak ni bagus, sehingga ada kemungkinan untuk dapat. Dan proses itu juga ada kan, tapi minta kepada Allah melalui supaya Allah minta Allah jentik sentuh hati dia supaya memberikan peluang ataupun ada kesedaran untuk ambil kita sebagainya, kepahaman. Dan itu contohlah, dia ada batas kan, dari sudut benda yang kita lakukan, doa pun, pertolongan pun, prosesnya begitu. Jadi kata Qushairi sewaktu Rabi'ah bermunajat bangun malam, sebab saya kaitkan dengan pas ta'in ni lah. Kita minta tolonglah berapa? Minta pas alinlah, mohon suatu doa dan sebagainya. Mintalah kepada Allah. Bukan kita minta kepada makhluk lain kan, yang tak ada hubungan, yang ialah mendatangkan ada kesan lagi kalau melibatkan keyakinan bahawa makhluk itu boleh memberi kesan, lagilah yang membawa kepada syirik dan sebagainya. Katanya, wahai Tuhanku, adakah engkau membakar dengan api hati yang mencintaimu? Itu boleh faham. Dalam arti kata, Rabi'ah mengadu kepada Allah, ya Allah,
Wahai tu, adakah engkau membakar? Maknanya membakar ni mungkin dikaitkan dengan neraka lah kan. Membakar artinya memasukkan seseorang ke dalam neraka dengan api. Mengapi itu neraka lah kan. Hati yang mencintaimu. Hati yang cinta kepada Allah. Kan? Maknanya kalau kita cuba faham bahawa dia cuba menggambarkan seseorang yang mencintai seseorang, kan? Apakah orang yang dicintai itu sanggup buat sesuatu yang tak baik kepada orang yang mencintainya itu? Ataupun dalam arti kata ni makhluk Allah dengan manusia lah kan. Apakah dia tegar, sanggup ataupun boleh? Soalan begitulah kan. Kan? Macam kita cerita kita mencintai isteri kita secara ataupun isteri mencintai suaminya sepenuh hati. Pada prinsipnya apakah si suami atau sebaliknya si isteri sanggup mengabaikan? Tentulah tak pernah sabar. Kalau sebab itu kita cerita dari yang melipat perkara ini, kalau seorang itu melakukan kezaliman dan penganiayaan kepada pasangannya ataupun anaknya, tiba dia kata saya cinta sangat isteri saya tapi pukul tiap hari. Kecuali dia ada masalah inilah, masalah split personality. Ada manusia macam tu kan. Saya pun tengok filemnya. Pernah tengok filem. Dia cinta isteri dia. Tapi time dia tak boleh kawal, dia sepak terajang, tumbuk, pukul. Lepas tu kak dia menyesal. Oh, ada. Tapi dalam kes begini, isteri ni dia macam ibu, dia macam rasa tak apa, boleh tahan sebab dia rasa suami dia betul cinta tapi ada benda yang berkait dengan mental dia, personality dia yang tak stabil. Tapi betul dia layan dia, tapi tanya ada masalah sikit sudah. Ini sebenarnya kalau kita fikir ada benda tak kena dah tu dalam pemikirannya individu tersebut. Tapi boleh berlaku. Ni pun susah. Juga berlaku. Tapi pada hakikat patutnya tak berlaku lah pada keadaan normal. Kalau kita sebut kita cinta, sayang pada anak, sampai kita sanggup kata biarlah aku jadi galang gantinya, tanggunglah. Betul ada orang sanggup kan. Katakanlah apa dia, isteri ke, cucu, anak ke, ya Allah tak apalah aku yang sanggup. Tak sanggup tengok apa ni, atas andai yang begini, anaknya masih muda dah, anaknya masih masa depannya masih jauh nak kerja, tak kahwin lagi kan. Fikir aku ni dah tua, kalau berlaku apa-apa okey, mati orang tua mati okey je aku dah sanggup macam tu. Jadi tidak pelik. Kalau kita cerita, saya punya seorang kawan, isterinya beri buah pinggannya kepada anaknya kan, ataupun sebaliknya lah, ada juga suami atau isteri sanggup. Saya ada cikgu sekolah menengah Pusing, saya kenal, saya tak nak sebut nama, isterinya beri buah pinggang kepada suaminya. Alhamdulillah suaminya, saya kalau sebut nama pun saya boleh sebut tapi tak payahlah kan. Alhamdulillah sihat sekarang. Dulu Allah Akbar, sebab saya selalu pergi, rumah saya masa tu mengajar di Pusing, kadang-kadang ada program kat sekolah tu, korban kita tolonglah sikit-sikit, jadi kenal lah, selalu datang jumpa bawa pernah pergi rumah. Contoh-contoh gitu adalah kasih sayang lah kan, yang betul-betul. Mana kalau kita fikir bimbang juga kan, tinggal satu je dah tak bagi kan, anak dengan mak. Kawan saya kat UKM juga kan, isteri dia sanggup, anak dia baru umur 17 tahun lepas SPM, lepas ambil SPM prop tiba-tiba buah pinggang gagal. Dua-dua. Masa tu berlakulah dipanggil buat hemodialisis lah, tapi guna air kat rumah. Saya pergi ziarah lah juga sekali dua. Tapi tak susah lah kan, anak dia masuk unit 10, lepas SPM dapat masuk unit 10. Susah lah mengantar ambil kat rumah, kena cuba akhirnya bagi buah pinggang. Alhamdulillah lah sekarang ni sihat walafiat lah. Anak boleh, maknanya kerja elok dah lama lah, cerita dah banyak tahun lah.
Ni cerita benda yang berkaitan kasih sayang lah yang manusia. Kalau kita cerita tu, ini adalah contoh yang kita boleh ambil. Jadi kalau disebutkan apakah mungkin sanggup tak? Dia terdengar satu suara berkata, ni kita nak cerita macam perkara ajaib, macam juga macam kita sedang tengah malam kita bangun bermunajat, dan cerita ni sama macam kita pernah cerita Imam Ghazali rahimahullah taala anhu atau radhiyallahu taala sewaktu dia bermunajat di Qubbatus Sukhra kan, di Dome of the Rock. Sewaktu dia mulai, kalau kita baca sejarahnya, sewaktu Imam Ghazali berpindah daripada proses pencarian ilmu, dia belajar falsafah, dia belajar ilmu kalam, dia belajar macam-macam, tapi semua ni tak memberi kepuasan kepada perasaan dalaman dia kan. Sebab teori, ilmu-ilmu tadi, ilmu fikih ke, lebih kepada teori, betul, dia lebih kepada ilmu lah. Walaupun kita faham, tahu, ilmu tetap ilmu. Falsafah guna akal, ilmu kalam guna akal, tapi dia tak masuk dalam zuk ataupun kita panggil feeling. Cerita tempat dia berubah. Dia waktu itu dikatakan mengajar di Nizamiyah University, Jamiah Nizam, masjid lah, tapi istilah dulu universiti jugalah kan. Zaman Sultan Malik Nizam, di tempat dia dipanggil Tus. Sekarang Iran, di perkampungannya di Tus. Pada usia 17 tahun, Imam Ghazali dah jadi profesor kalau bahasa sekarang. Mengajar anak ibu-ibu. Umur 17 tahun. Tuan-puan, kita cerita kita hebat hari ni kan. Alhamdulillah ada ramai anak-anak kita hebat, tapi tak mungkin umur 17 tahun menguasai seluruh ilmu. Dia letak jawatan, tinggal mengembara. Waktu itulah dia dalam perjalanan nak ke Mekah, singgah di satu tempat dia Dome atau Rock tersebut. Dia mengadulah macam ni lah, mengadu cerita kan. Akhirnya terdengar suara. Allahuakbar. Cerita ni hampir sama ni kan. Kita bangun malam, bermunajat, merayu kepada Allah dengan suara. Ya Allah. Suara siapa? Wallahualam. Yang itu Allah punya kan, suara malaikat. Saya tak berani cakap lah. Tapi memang maknanya bukan normal lah kan. Bukan suara manusia ataupun suara yang biasa lah kan. Dia terdengar satu suara berkata, ini tidak akan kami lakukan. Soalannya benda tak mungkin berlaku. Suara tersebut menjawab. Kalau kita mungkin suara jin. Malam ya. Kan kadang-kadang kita kalau bangun malam awal-awal pagi kan, sekarang dah tua-tua ni tak ada lah. Kalau muda-muda dulu kan bangun malam nampak kelibat sepai benda ni. Makhluk apa ni? Tapi sekarang ni dah tua-tua ni rasanya. Ketakutan kita kepada makhluk-makhluk benda-benda macam ni dah mungkin boleh dikawal lah. Kita tahu makhluk tetap ada makhluk, tak ada apa yang boleh kesan, tak akan membahayakan dan sebagainya. Jadi kita tertegar ataupun kita steady lagi kan. Kalau dulu lari tu bangun lari ya. Bahasa Arab ni mesti hantu punya ni kan. Cabutlah. Jadi dia dengar satu suara, kan? Ini tidak akan kami lakukan. Janganlah engkau menyangka kepada kami sangkaan yang buruk. Seolah-olahnya ini melibatkan zan, sangkaan. Sangkaan bahawa Allah buat demikian. Tak mungkin. Jangan engkau membuat sangkaan terhadap Allah, sangkaan yang tak betul, buruk. Seolah-olahnya kalau Allah ambil tindakan, seolah-olahnya dari sudut zannya adalah tak betul. Tapi kalau kita pergi keluar sikit daripada perbincangan ini, sebenarnya kita tahu, dan saya kira saya pun ada sebutkan beberapa kali, hubungan kita dengan Allah, wallahu Allah, benar Nabi SAW bersabda dalam hadis kursi yang kita sebutkan sebagai demi Allah yang
Aku berada di tangannya. Nafsi biyadi. Jiwaku, kata Rasulullah SAW, di tangan Allah. Dan dia pun sebut, ana, Allah ni, fi zanni abdi. Allah dalam konteks hubungan dengan makhluknya adalah di atas sangkaan hamba-hambanya. Itu selalu kita dengar kan. Ana fi zanni abdi. Aku ni, kata Allah, di atas sangkaan hamba-Ku. Maksudnya apa? Jika kamu berjalan, bergerak ataupun move ke arah aku sejengkal dekat, maka aku, kata Allah, Allah akan bergerak ke arah kamu lebih dekat. Kalau kita bergerak sejengkal, Allah akan bergerak 2 jengkal. Lebih dekat, maknanya double. Kalau kita bergerak kepada Allah sehasta, maka Allah akan bergerak kepada kita 2 hasta. Ini yang dikatakan fi zanni abdi. Ini sangkaan. Itulah juga sangkaan Allah terhadap hamba-hambanya itu. Maknanya kalau kita secara kebiasaannya mendekati Allah, Allah akan lebih dekat kepada kita berkali ganda lebih. Itu biasa. Jadi begitulah juga. Dan ini juga boleh kita apply kepada sekiranya terbalik. Kita menjauhi Allah, meninggalkan Allah ataupun memisahkan diri kita kepada Allah, maka dalam keadaan tersebut Allah juga akan meninggalkan kita, menjauh ataupun lebih jauh terhadap kita. Itulah gambarannya. Jadi sangkaan itulah yang sebenarnya menjadi ikatan. Sebab itu kita selalu diminta untuk husnuzan dengan Allah. Hatta sekalipun kita diuji dengan ujian yang berat yang kita rasa tak sanggup lakukan, dahlah miskin, susah, sakit lagi, tak ada ekonomi, berat. Jadi kita kadang-kadang boleh jadi rasa kecewa, putus asa. Kan? Tapi Allah kata jangan kamu putus asa min rauhid wala tayasu min rauhillah. Kan? Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Kadang-kadang timbul, sebab itu kadang-kadang mereka yang sedikit lalai ataupun ialah tak berapa kuat hati hubungan dengan Allah, dia akan kata Allah tak mencintainya, Allah berlaku zalim padanya, Allah meninggalkannya. Pernah berlaku kan kita dengar. Setelah dia rasa dia tak dapat terima ujian-ujian ataupun apa yang Allah letakkan pada dirinya, sehingga dia kecewa dan dia jadi putus asa dengan rahmat Allah. Sedangkan Allah kata barang siapa yang berputus daripada rahmat Allah ada dari kalangan orang-orang yang kafir sahaja. Illal kafirin. Orang kafir yang putus atau memikirkan bahawa Allah tak cinta dia, Allah tak sayang dia dan sebagainya. Jadi sebagai orang mukmin kita tak boleh ada perasaan tersebut. Sekalipun disebutkan tadi kita rasa berat ujian yang Allah letak pada kita. Orang-orang mungkin kata ustaz tak apalah ataupun tak kena berat lagi, dia tak apa, okey kan. Tapi saya dah Allah macam-macam kena ni, macam mana ustaz? Betul lah. Alhamdulillah. Kena kata apa ya? Bukan kata alhamdulillah. Kadang-kadang Allah tak uji kita dengan ujian yang betul-betul berat. Jadi kita pun rasa Allah ma'alam, tak mungkin. Bimbang juga satu waktu kalau Allah uji betul-betul berat, kita mungkin juga susah kan. Tapi kita juga minta janganlah diuji dengan ujian yang aku tak sanggup kan. Yang kita sebutkan sebagai la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kan? Ya Allah, janganlah Engkau taklifkan, timpakan kepada aku sesuatu perkara yang aku tak mampu kan, tanggung atau sanggup nak ikut. Kita minta, tapi Allah kata dia tak akan buat demikian. Allah itu dia tak akan buat demikian sebab dia tahu kita sanggup atau kita mampu, kita boleh. Maka ujian itu datang dengan hasrat supaya kita jadi lebih dekat, jadi lebih insaf, diangkat darjat di masjid, baik kebaikan dan sebagainya. Allah
Tapi janganlah engkau sangka menyangka yang buruk kepada Allah. Dengar suara tersebut. Kan? Insyaallah begitu. Okay. Jadi kalau begitu habislah, maknanya tak mungkinlah seolahnya Rabi'ah pun rasa Allah tak akan buat demikian, kan? Rabi'ah tidak menjadikan taatnya kepada Allah untuk mencapai suatu tujuan dan tidak pula tamak kepada syurga atau takut kepada neraka. Ini kata-kata dalam risalah Qusyairiyah oleh Imam Qusyairi. Kalau kita baca di sini nanti pun mungkin akan diulang lagi di tempat lain oleh penulis lain ataupun yang dipetik daripada catatan oleh sarjana lain ataupun ulama lain. Dia kata hampir sama lah. Kita tengok dia sebutkan Rabi'ah tidak menjadikan taatnya kepada Allah untuk mencapai satu tujuan dan tidak pula tamak kepada syurga atau takut kepada api neraka. Ini dah banyak kali jugalah atau secara tak langsung kita dah pernah dengar. Suatu Rabi'ah merintih berkait dengan ya Allah, kalaulah aku beribadah buat taat ini kerana semata-mata nak dapatkan syurgamu. Nah, kerana aku tak ada layak aku nak syurga kan. Ya. Maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Ya. Ini pastinya atau sebaliknya lah. Kalau aku tinggalkan sesuatu kerana takut ke neraka kan, ataupun kerana semata-mata nak jauhkan daripada neraka, masuk kan. Sebab apa yang lebih ditekankan ini adalah ta'abudiyah itu tidak kerana selain Allah. Walau kita tahu di antara matlamat juga kita beribadah adalah untuk mendapatkan syurga Allah. Tapi itu dah dianggap sebagai lari daripada hakikat yang sebenar yang kita sebutkan sebagai lillahi rabbil alamin, kepada Allah kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi kalau kita ambil poin ni, maka yang lebih pentingnya adalah lillahi ta'ala. Nah, selepas pada itu syurga ke keredaan ke itu balik kepada Allah lah kan. Baru ni ada lepas kuliah bulan lepas lah bawa dengan dekat minum. Contohnya ni saya cerita baliklah yang diceritakan oleh Prof kan kepada saya. Ada satu raja kan menawarkan kepada seorang yang berjasa kepadanya, katakanlah panglima perang dia ataupun orang hebat dalam menyelesaikan masalah negara. Maka dia pun tawar kepada orang yang berjasa ini, pahlawan panglima, engkau nak apa? Mintalah, saya akan bagi. Ya, kata. Ya. Minta apa? Engkau nak minta harta, aku bagi harta. Engkau nak kedudukan pangkat, aku bagi. Ya, katakanlah kalau engkau nak, aku ada anak perempuan yang cantik, katakan ini lelaki ni. Aku ada anak perempuan yang cantik, kau kata nak kahwin dengan anak perempuan aku bagi juga. Sebab dah lah, engkau buat satu jasa yang besar kepada aku. Minta apa yang pernah tak kita dapat tawaran? Mintalah apa-apa. Dapat tawaran, boleh minta apa saja. Allah bagi semua. Ataupun kalau dalam konteks raja tu, raja nak bagi semua. Jadi si panglima ataupun si yang berjasa ni untuk temenung raja, dia kata saya nak raja, bukan nak harta, bukan nak anak, bukan nak apa ni benda-benda lain. Kejut aja. Kenapa nak aku? Aku suruh minta engkau kan? Aku minta suruh engkau minta apa yang aku ada nak bagi. Engkau nak harta ke, nak pangkat ke, kedudukan, rumah apa semua, aku boleh bagi. Tapi si yang minta ni terbalik. Aku tak nak suruh, aku nak engkau ya raja. Pening dia raja. Raja apa benda ni pelik ni. Dia nak raja. Apa maksudnya? Maksudnya simple saja kan. Kalau kita dapat raja, apa yang dimiliki oleh raja semua kita dapat lah kan. Tak, kau macam mana? Tak. Macam juga kita dapat Allah ataupun mendapat keredaan Allah. Maka yang Allah miliki semua dapatlah, syurga ke apa semua tu kan. Sebab kita dapat yang pokok. Macam juga raja tadi.
Setelah kita dapat raja, semua yang raja miliki, harta kerajaan apa semua, ya, dia akan boleh bagi saja. Kan? Begitulah ibaratnya kan, dalam konteks ini. Jadi kita dapat yang utama, maka yang lain itu secara tidak langsung kita akan perolehi. Jadi itu yang kita tengok, apa yang dirintih dan diminta oleh Rabi'ah kepada Allah. Dapatkan keredaan dia dulu, ataupun kecintaan Allah itu sepenuhnya. Sebab itu disebutkan bukan kerana tujuan selain daripada itu, kepada Allah SWT. Sebab itu kata tidak pula tamak kepada syurga atau takut kepada neraka dah. Tetapi taatnya kepada Allah semata-mata, cinta kepadanya. Yang makam yang lebih tinggi kerana Allah. Martabat kerohanian seperti ini dianggap martabat yang paling tinggi dalam tasawuf yang berkembang selepasnya. Memang inilah yang kita boleh perhatikan para ulama tasawuf, sufism bercakap cinta makam, cinta kepada Allah, kan? Yang sehingga tak rasa selain daripada Allah. Yang tahap berkata asyik maksud ke dalam dalam bahasa orang bercinta, kan, cinta seorang yang kita sebutkan banyaklah, Laila Majnun apa semua, kan. Tak makan pun tak apa, dia tak rasa, kan, kering. Laila dengan Majnun, ataupun banyak lagi lah, udara kan dalam konteks kita, kan. Rabi'ah kemudian menggambarkan dalam ungkapannya beberapa ungkapan yang boleh kita perhatikan lagi lah, berhubung dengan perkara ini. Di antaranya dia kata apa lagi? Ungkapan Rabi'ah seterusnya, engkau mengingkari Allah sedangkan engkau melahirkan cinta kepadanya. Boleh berlaku tak macam ni? Pada hakikatnya lah. Kadang-kadang macam kita lah yang macam berlaku pada kita ni, kan. Kita kadang-kadang engkar ataupun tak buat, ataupun ada juga langgar, perintah dan sebagainya. Tapi sering kali kita kata, ya Allah, aku cinta aku dan sebagainya kepada Engkau. Jadi ini adalah sesuatu yang konflik secara dalamannya, tapi secara hakikatnya kita berlaku pada diri kita dah. Kita sering kali berlaku demikian. Kerana kelemahan ialah kita ni tak lepas lagi daripada makam orang kata dorongan-dorongan bawah ni, yang kita sebutkan sebagai hawa nafsu ke, kan, tabiat ke, syaitan iblis ke, kawan ke, yang duduk sekeliling kita ni yang mempengaruhi kita sehingga kita tersalah ataupun terlibat dengan benda-benda yang tak baik tersebut. Jadi boleh tak macam tu? Okey. Engkau mengingkari Allah sedangkan engkau melahirkan cinta kepadanya. Demi hidupku, perbandingan ini amatlah indah. Kan? Contoh. Kalau cintamu benar, nescaya engkau taat kepadanya. Samalah dengan tadi konflik yang ni, kalau 100% cinta itu tak ada lagi orang kata taranya, maka tak mungkin kita akan buat benda yang Allah larang. Ketaatan akan kembali sepenuhnya. Kerana orang yang cinta, dia taat kepada siapa yang dicintanya. Sama ada kita cerita pasal suami isteri, anak, soalan dan sebagainya, kan. Saya kadang-kadang berlaku macam ni. Saya selalu juga sebut ni cerita saja secara dengan orang rumah selalu, kan, dengan orang rumah. Dia selalu sebut, awak ni kalau saya tak ada, awak kahwin lain, kan. Contohnya lah, kan. Dia selalu ulang pula sebut macam tu. Kita nak jawab macam mana? Susah juga, kan. Tapi kita kata gini, cinta kita kepada makhluk ni tetap ada had dan batasnya, kan. Betul.
Memang kita cinta suami kita setakat ini, setakat kita ada, kita bersama, alhamdulillah kita cinta. Tapi kita faham bahawa cinta itu ada had dan batasnya, ada. Maaf saya sebut ibu-ibu dah begitu juga saya sepatutnya saya kira pada pandangan saya. Dalam arti kata, siapa yang pergi dahulu, sama ada saya ataupun isteri saya rasa saya tak boleh hidup seorang. Saya cakap betul-betul. Sebab saya rasa benda itu adalah fitrah. Kan? Cumanya cara kaedahnya saya benda tu tak berlaku. Cuma otak berfikirlah kan? Cuma dalam fikiran. Sebab saya fikir, saya daripada apa yang ada, saya rasa saya sukar ataupun amat-amat sukar untuk hidup seorang. Dalam arti kata, nak menguruslah sama ada makan minum, pakaian. Mungkin kata, alah, boleh urus sendiri. Kalau kita dah lama tak buat, saya rasa payah. Ini hanya contoh perbandingan. Jadi saya kata, ya kemungkinan itu ada, tinggi lah saya kata. Saya kalau siapa pergi dulu, Allahu'alam, tak berlaku lagi. Tapi saya anggap tidak bermakna kita tidak mencintai dia bila dah tak ada. Saya punya otak lah, maaf ibu-ibu kalau salah. Ya. Saya kata tak ada masalah. Sebab ya kehidupan manusia tu apabila cinta sayang kita ni semasa tetap begitulah kan. Sebab pada itu dah boleh je kan. Dan arti kata mungkin nak kata kejam ke, nak kata tak sepenuh cinta, boleh saja tafsir. Tapi dia ada hadnya, di mana terputus atau bukan terputus, dia di situ. Tapi ingatan tetap lain. Soal kasih sayang, ingatan yang kita dah telah anak-anak yang berapa orang yang kita miliki bersama, itu soal cinta itu adalah ingatan kasih sayang. Tapi soal realitinya begini. Wallahualam. Ni saya dia kata, ya kemungkinan dia tak kiralah kan. Wallahualam. Saya kira itu jawapan itu ialah nak kata salah ke nak terima tak nak terima terpulang. Tapi saya kata logiknya ada. Sebab hakikatnya begitu. Jadi kalau kita dalam keadaan kita mampu, kita sihat, tak ada apa, saya kira adalah wajar bagi saya lah terpulang. Hatta nak kahwin bagi setengah orang, hatta kahwin dua pun logik juga kan. Tapi saya tak nak bincang lah benda tu. Balik kepada rasa tu lah, rasa cinta dan sebagainya tu. Apakah begitu sampai tak kan, dalam konteks manusia lah. Kerana orang yang cinta, dia taat kepada siapa yang dicintainya pada prinsip. Diriwayatkan pada suatu hari Sufyan Ats-Tsauri, ini selalu kita sebut juga pasal Sufyan Ats-Tsauri yang banyak berhubung dengan Rabi'ah sebab dia sezaman semasa dengan Rabi'ah, berkata kepada Rabi'ah, setiap akidah ada syarat dan setiap iman ada hakikat, maka apa hakikat imanmu? Ini juga pembuktian. Apa yang kita cakap selalunya kita kata ada dia punya hubung kait impak dia. Jadi kalau kita kata kita berakidah dengan akidah yang benar, beriman kepada Allah, apa buktinya? Begitu juga syariat, beramal kan. Apa buktinya? Itu jugalah setiap iman ada hakikat. Maka apa hakikat iman tersebut? Kata Sufyan Ats-Tsauri kepada Rabi'ah. Maka Rabi'ah menjawab, aku menyembahnya, ini Allah, bukan takut kepada nerakanya. Lebih kurang sama seperti dunia juga lah. Yang dah kita baca. Bukan takut kepada nerakanya dan bukan cintakan kepada syurganya. Bukan juga semata-mata kerana nak dapat syurga. Kalau itulah tujuannya, samalah seperti buruh yang tidak baik, pekerja yang tak baik. Ini memang berlaku pada kita kan. Kita ni kalau kita buat kerja, nampak bos bukan main rajin lah. Bos datang, Allah, habis benda ambil simpan apa semua kan. Kita buat itu dalam keadaan kerana depan bos ya. Nah, cinta kita, maksudnya cinta itu berlaku kerana depan mata dia. Di belakang. Ini yang kena ditanam dalam
Orang kata hubungan tersebut. Jadi dia kata, kalau semata-mata nak dapatkan tadilah ganjaran upah ke syurga tu ibarat upah lah kan, neraka dan sebagainya itu kan. Kalaulah itu tujuannya, samalah seperti buruh yang tidak baik. Jika dia takut, dia bekerja. Dan inilah yang berlaku banyak pekerja pun, lebih-lebih pekerja-pekerja kan. Depan bos atau bos kena duduk sama perhati kan. Kan. Contohnya tuan puan buat rumah. Kenapa tuan puan pilih buat kerja secara pukal kontrak? Rumah ni sebuah 100,000. Kau buatlah siap 100,000 bagi dia punya spek bla bla bla. Sebab kita tahu kalau kita gaji hari kan, dia mari pukul 12, pukul 3 balik. Apa kerah kita? Bayar gaji penuh ya, sehari contohnya contoh kan berapa ribu berapa ratus sehari, tak kerja tak siap sebab buat kerja masa kita ada, kita tak ada dia tak buat tu. Jadi kita bagi tu hantar engkau lah buat 5 hari engkau siap, 10 hari engkau siap, engkau punya urusan. Mudah ibaratnya. Maknanya jika dia takut dia bekerja. Bahkan aku menyembahnya kerana cinta dan rinduku kepadanya. Ini tak ada masalah. Tak ada had. Buat kerana cinta. Kan? Dan kita tahu pun apa sahaja perkara yang kita duduk buat ni kan. Kalau kita buat kerana kita suka, kita seronok, kita cinta, kita tak pernah rasa penat kan. Kita tak nak rasa, malah penat tu nanti kata kita tak menyesal, kita rasa happy, kita boleh terima kan. Sedangkan kerja yang kita buat sewaktu kita tak suka, ada masalah lain. Kita buat dengan terpaksa, ada masalah. Saya kira kita berhenti di situ dulu kok. 7.10 dah kan. Kita sambung lain kali lah. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafuzul mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al malaikah al muqarrabin. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillah wal 'asr. Innal insana lafi khusr allazina amanu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw